Kau pagi kat sekolah kan? Aku nak minta tolong kau. Apa? Malam ni, kau ikut ayah kau datang sekolah. Lepas tu, kau cuci masuk bilik Cikgu Syah. Cuci kata jawapan. Kita kongsi sama-sama lepas tu. Hah? Ambil ni. Apa ni? Ni duit untuk job ni dan untuk kau tutup mulut. Tapi aku kan pengawas. Kalau kata macam mana? Sebab kau pengawas lah cikgu tak syak kau. Apa ni? Aku dekat sini lagi. Ni duit untuk job ni dan untuk kau. Aiman, apa dah jadi ni? Pengawas lah cikgu tak syak kau. Kenapa semuanya berlaku macam semalam? Aku mimpi ke? Ingat, kelas. Sekecil mana pun kamu amalkan rasuah, ia akan menjadi satu benih yang akan menghancurkan masa depan kamu. Faham? Alamak. Assalamualaikum, madam. Ya, ni kau ayah pergi sekolah. Ada barang tertinggal. Jom. Kipas tak tutup lagi. Aku tersekat dalam gelung masa. Kenapa aku tak boleh bebas? Mungkin ini puncanya. Rasuah. Kau tutup mulut. Aku pengawas. Aku pilih integriti. Rasuah mungkin dapat kecil. Tapi akan musnah kira kita. Kau, aku, kau nak berjaya. Kena berusaha, Man. Nah, ambil balik. Dia ni kenapa? Ayah, nanti kalau ayah pergi sekolah, jangan lupa tutupkan kipas tahun 6 ya. Dalam hidup ni, kita ada pilihan. Adakah kita mahu terus terperangkap dalam gelung dosa atau melangkah ke hadapan dengan tenang? Sekecil mana apa rasuah, ia adalah benih yang akan tumbuh menjadi kerosakan besar. Pilihan di tangan kita. Integriti dibina, rasuah binasa.